Hari tu kita dah tengok performance tim Malaysia dekat AFF. Kita kalah dekat semi-final, kalah aggregate 4-0 dengan Vietnam. Ada yang tak suka, ada yang maki, ada juga yang bagi kredit, ada juga yang kata they have done well. The fact that it's not the first team, ramai budak-budak muda. So, nanti akan ada FIFA ASEAN Cup pada tahun ni. Dan yang ini ada dalam kalender FIFA. Maka semua kelab sepatutnya wajib menghantar player-player untuk bermain Malaysia lah kan, sebagai wakil Malaysia. So, harapnya first team kali ni boleh do well dalam FIFA ASEAN Cup. So, jom kita preview sikit. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, FIFA ASEAN Cup ni akan berlaku daripada 21 September sampai 3 Oktober. Maknanya lebih kurang sebulan je daripada sekarang. Dan dia ada dua division. Yang pertama adalah Premier Division. Yang ini tim-tim yang lebih kuat lah. Dan kita satu grup dengan Indonesia. Kita jarang jumpa Indonesia selama beberapa tahun ni. Okay? Jarang sangat nak jumpa sebab selalunya memang letak dalam grup yang berbeza. Nak jumpa pun jumpa dekat semi-final. Tapi kadang-kadang salah satu akan sangkut, so tak jumpa. Kali ni kita dalam grup yang sama, so memang kita akan confirm jumpa Indonesia. Selain tu, jumpa Singapura dan juga Bangladesh. Dekat grup B, bagi aku lagi payah lah sebab Thailand dengan Vietnam satu grup. Lepas tu ada Philippines dan juga Pakistan. Lepas tu ada juga Challenge Division, division yang lebih bawah. Grup A ada Hong Kong, Myanmar dan juga Brunei. Grup B ada Cambodia, Laos dan juga Timor Leste. Dan baru-baru ni kita dapat news yang 4 pemain JDT telah pun dapat status pemain tempatan. Maknanya diorang ni boleh mewakili negara Malaysia, boleh bermain untuk Harimau Malaya. Agak convenient juga, beberapa jam sebelum game start, MFL memberikan pengumuman ni lah. Okay, nak bagi kuota tempatan tu dinaikkan dalam tim. So, boleh jadi ini adalah line up yang akan dikeluarkan Harimau Malaya sewaktu FIFA ASEAN Cup nanti. Okay, selama ni kita ada masalah dekat bahagian depan. Penyerang tak cukup klinikal, penyerang tak berani nak shoot. Kali ini kita dapat Bergson Da Silva, highest top scorer dalam sejarah Liga Super Malaysia. Harapnya bolehlah mengubah masalah dekat depan. Lepas tu ada chemistry gandingan dengan Arif Aiman dekat belah kanan. And then ada Faisal Halim dekat belah kiri. Aku sangat-sangat suka dengan performance Pavitran dekat AFF baru-baru ni. So mungkin dia boleh masuk sebagai sub. Okay. Dekat tengah pun kita ada pemain-pemain baru, okay, yang naturalized, okay, Hidalgo, Nacho Mendes. Lepas tu, bahagian DM ada Afiq Fazail, midfielder yang paling perform dalam Liga Super season lepas. Dia juga dapat MVP untuk season lepas, okay. So, belah belakang ada Corbin Ong, walaupun Corbin Ong aku rasa macam, kadang-kadang aku rasa macam dia dah terlalu slow, ataupun bila dia naik itu lambat untuk dia ke belakang. Dion Cools, aku memang lebih prefer dia sebagai right back daripada centre back. Okay, bagi aku boleh offer more dekat bahagian attack. And then kita ada dua juga defender baru. Keeper letak Shihan Azmi. Korang rasa macam mana? Adakah ada nama-nama lain yang korang nak mention? Korang boleh komen dekat bawah. Dan macam biasa yang nak support Wibro, jangan lupa follow.